Kita kalau nak tahu siapa seseorang individu ini baik ke tak baik, buat dengan dua cara. Pertama, bawa dia bersafar. Ketika dalam keadaan bersafar, yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Kalau seorang ketika bersafar, kita akan tahu orang dalam keadaan bersafar ni menghalang bagaimana dia selesa, selama ni dia selesa tidur, makan, minum, senang. Tapi ketika bermusafir kadang terganggu. Dalam keadaan susah ni kita akan tengok pribadi seseorang. Dan pribadi seseorang kedua ketika berurusan dengan duit. Kalau kita jumpa, si fulan tu baik. Tapi baiknya ketika kita duduk-duduk ni borak-borak bercakap dengan dia baik. Belum tentu baik dia. Cubalah bermuamalah dengan dia dalam masalah yang berkaitan dengan duit, dengan finansial. Kita akan tahu dia ni manusia curang atau manusia yang amanah. Baru kita tahu ni baik ke tak baik. Walaupun janggut dia panjang sampai ke lantai. Walaupun serban dia setinggi gunung Uhud. Tapi kalau seandainya bermuamalah dalam masalah duit, dia tak amanah, dia curang, maka dia adalah manusia yang buruk. Apalagi dah mengaji. Dan ini banyak jemaah. Ikhwan-ikhwan yang kadang-kadang dah mengaji bertahun-tahun. Tengok casingnya nampak seperti Islamik. Keluarganya pakai purdah. Ternyata masalah muamalah, masalah duit orang main ringan je dia ambil. Atau dia punya hutang dia tak bayar. Perkara yang nampak ringan tapi hisabnya berat di hari kiamat. Sampai-sampai kata Nabi SAW, nafsu mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Jiwa seorang itu bergantung-gantung sampai hutangnya lunas.